Sebalik baris kata-kata tersembunyi lautan ilmu. Di celah helaian buku tercipta dunia yang penuh warna. Dengan lafaz bismillah dan seruntai harapan, saya melangkah ke atas pentas ini bukan sekadar membawa nama, tetapi membawa semangat dan cita. Nama saya Mukri Ukain bin Zahari, pelajar tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebahasaan Kampung Pasir Putih Ipoh. Kehadiran saya di sini bukan sekadar untuk bertanding, tetapi untuk mengkongsi minat, membina keyakinan dan menyamai cita terhadap dunia pembacaan menerusi pertandingan pembaca bestari. Saya merupakan seorang pelajar yang memegang beberapa tanggungjawab di sekolah. Saya dilantik sebagai pengawas sekolah, ahli jawatan kuasa kelas SPBT dan juga ejen kiri dalam persatuan silat seni. Bagi saya, setiap tanggungjawab ini mengajar saya tentang disiplin, kepimpinan dan kerja berpasukan. Antara pencapaian yang pernah saya raih ialah menjadi Johor Pertanian Pidato, penerima anugerah Sastra Terpuji dan juga anugerah Murid Cemerlang. Kemenangan ini bukan sekadar satu kebanggaan, tetapi satu amanah untuk terus menjadi contoh teladan kepada rakan-rakan yang lain. Saya dalam bidang membaca, khusus dalam membaca novel, telah membuka luas jendela pemikiran saya. Dunia buku bukan sahaja membawa saya mengembara ke pelbagai tempat, tetapi juga mengajar saya memahami kehidupan daripada pelbagai sudut. Daripada pembacaan, saya belajar untuk menjadi lebih peka terhadap persekitaran dan lebih berani menyuarakan pendapat dengan penuh keyakinan. Saya juga mempunyai kelebihan dalam bidang fotografi dan punya tenaga gambar. Melalui lensa kamera, saya belajar melihat keindahan dunia dengan perspektif yang lebih mendalam. Ini bukan sahaja satu hobi, tapi satu cara untuk mengekspresikan kreativiti. Percaya seorang pembaca bestari bukan hanya membaca dengan mata, tetapi dengan hati dan pemikiran yang kritis. Pembaca bestari juga mampu menyampaikan apa yang dibaca dengan yakin dan berkesan, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang ini. Semoga pertandingan ini menjadi platform untuk kita semua terus mencintai ilmu, menghargai pembacaan dan memperkukuhkan jati diri sebagai generasi muda yang berilmu, berakhlak dan berwawasan. Sekian.